Nombor 5 lah. Nombor 5. Okay. Alright, thank you. Hai. Okay. Assalamualaikum. Salam sejahtera. Apa hal korang? Selamat kembali ke dalam channel Rais Hamid Aris TV. Masih lagi bersama dengan YouTuber Kemaran Rakyat Malaysia, Indonesia, Brunei, Singapura, Patani, Selatan Thailand, Filipina. Aku dah lupa dah. Rais Hamid, apa hal korang? Check it out now. Ya, berdu, let's go. Come on, jawab. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Allahu Akbar. Tekan butang subscribe. Dekat mana ni? Aku dah menjadi sebentuk jam. Kita dekat Malaysia Heritage untuk pelancaran jam running fitness. Sekarang ni dah semua dah pickleball pun sekarang dah pakai jam. Coros Pace 4. So hari ni dia punya launching dia. Tapi globally sebenarnya dia dah launch dah pun. So dekat Malaysia baru nak launch secara rasminya. Dibawakan oleh Panggung Malaysia. So jom lah kita tengok apa yang diorang nak buat. Ada challenge, ada makan apa semua. Dan nanti kita buat review sekali. Jom. Ada pickleball Oh. Cadence kau kena elite. Dapat tu. Memang dah jeling-jeling kau kan. Saya cakap tu kalau okey je Ya. Bila nak repeat? Bila nak repeat? Iron Man kot. Cover dulu kot. Abang ni Asyik diorang cakap it's better diorang announce dulu and then baru nak bising-bising apa, and then sama dekat kelasnya kat Singapore lah. Tapi yang stadium punya ada bagi yang exhibition kan. Ya. Koros, using koros. Now Apple ada nanti next ni. Hari tu tak ada. Mana? Langkawi. Pergi Singapore. Ada apa? Singapore Standard Charter. So elevation memang zero. Yang ni adalah dalam 80. Exciting moment. We kindly invite everyone to take their seats and get. Let's launch a memorable one. Mula saya pakai nak jual. Saya nak jual. Mr. Gary Go and Mr. Hunter Wang, founders of Panggung Running Malaysia, Team Chorus Malaysia, and first and foremost, ada sifat tamak dalam hidup. The journey itself is so interesting. in Malaysia. So I think why chorus is so popular is because its core value, which is to seek for the truth. Sebab tak ada banyak disiplin, dia kena diri lah. Mungkin saya tak boleh tolong lah. Energy return solid. Memanglah. Better than natural. Apa pakai gami? Mula not only what Pace4 is, but what is our work. First, it is very ultra lightweight. Runner, swimmer, cyclist,
or someone that trains running focus, lightweight and fast. And then we are at 390 times 390 resolution, and screen is 1.2 inches. And for the max GPS mode, it can last 34 hours. Tempat minuman you guys yang you guys boleh dapatkan. Alright, next. Alright, so as you all know, I am. So the official price of the Chorus Pace 4 here in Malaysia is RM1,099. InsyaAllah minggu depan aku pindah KL. Okey, itu je kita punya acara untuk hari ini. Aku terkejut, babe. Harga murah nak. 1,099. Jadi korang stay tune. Aku akan pakai dulu sebab aku pun dah dapat aku punya unit untuk aku cuba. Thank you Panggung Malaysia dan juga Chorus Malaysia. So aku akan pakai dalam seminggu macam tu, running activity, and then aku akan bagi review jujur macam biasa. Aku punya review jujur. Kalau korang suka dengan video aku, boleh share. Kalau ada sebarang komen, boleh komen dekat bawah. Jangan lupa tekan butang like, butang subscribe, butang loceng untuk notification video-video daripada Channel Rais Hamid selepas ini. InsyaAllah semoga semuanya dimurahkan rezeki, dipermudahkan urusan. Jumpa lagi dalam next video. Assalamualaikum. Bye bye. See ya. Murah nak beli. Nanti aku bubuh beg kuning. Beg kuning. Beli.